Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita tengok teknik SMC Smart Money konsep. Kita ambil pada time frame M15 lah. Structure M15. Okey, tengok UWC ni. Nampak dekat sini ada macam tak ada lagi, tak nampak. Liquidity tak terbentuk lagi UWC ni. Okey. Kalau withdraw nampak kat sini ada liquidity lah. Kalau kita tengok, kalau highest dia kat sini, ni liquidity lah. Okay, highest kat situ. Tengok THMY. THMY nampaknya macam ada buat manipulation ni. Manipulation. Ni manipulation lah ni. Ni manipulation lagi. Nampak dia naik manipulation. Kita dapat entry kat manipulation, sedap ni. Kenaikan itu banyak. Sini pun macam From Can tak ada lagi liquidity kat sini. Tak ada lagi liquidity. Coming nampak ada liquidity kat sini. Okay, Dufo. Kita nampak Dufo ni dia ada MXS kat sini. Bullish MSS. Cuba tengok time frame yang lebih besar. Contoh kita ambil H4. Ada apa-apa point tak? Point of interest kat situ. Kita tengok ada tak point of interest. Nampak kat sini ada point of interest kan? Kalau perasan lah, dia ada point interest kat sini. Jangan cik otak ya. Otak. Ni ada orang kata apa? FVG sini. Nampak kat sini. Dia balik M15. Nampak dia buat MSS kat situ. MSS. Tunggu dia buat liquidity. Liquidity. Dufo ni ada potensi lah. Okey. Tengok Ashlyn. Nampak downtrend ni. Nampak sini ada liquidity. Bearish liquidity. Tak tahulah ini bearish liquidity Tapi tengoklah time frame H4 dia ada point kat situ. Point of interest. Demand zone pun point of interest juga. Tapi tak apa, kita pergi F15 dulu. Okay. Skicom nampak sini ada buat MSS pembalikan arah lah. Okay, ini dah breakout dah. Tunggu dia buat liquidity lah. Tapi kalau time frame dia besar H4, ada tak apa-apa yang kita katakan sebagai POI dia? Ada ni POI ni. Ni POI memang dekat tempat POI ni, memang tempat dia. Pembalikan arah kat situ. Ada potensi ni, Skicom ni ada potensi. Entah
Penta kalau kita tengok ada MSS kat sini, bullish MSS. Tengoklah dekat time frame besar H4 ada tak. Point of interest. Nampak macam tak ada. Tak apa, tengok, kita observe lagi. Tak tahu sama ada dia nak buat MSS ataupun ni paling rendah sini. Paling rendah ni dia punya liquidity. Sama ada dia buat MSS ataupun liquidity. Atau nak berusaha kejatuhan sama kita observe dulu lah. Sam nampaknya masih lagi ada bearish. Ni bearish liquidity untuk Sam ni. Bearish liquidity. Theta. Theta dah naik dah. Sini ada liquidity. Kita tandakan liquidity structure dia dekat M15 okay. Sini sama. KGB apa liquidity kat sini? Liquidity. Okay. Dekat sini. Sini liquidity dia. Sama baris. Ini macam MSS sebab ni terendah. Ni MSS dia. MSS naik buat liquidity. Ni first liquidity dia. Tapi dia tak ada buat inducement. Inducement dia tak buat. Naik sini. Lepas tu dia masuk balik dekat zone ni. Macam seolah-olah macam manipulation pula. Ini pun ni liquidity. Ini pun sama liquidity juga. Liquidity. Cuba tengok dia punya MSS Kawan cari MSS ni. Oh jauh. Lama dah ni naik ni. Okey, yang ni nampak penurunan dia ni. Nampak sini MSS ni. MSS sebelum dibuat liquidity. Power well sini ada liquidity.